Bayangkan, satu hari nanti, Selat Hormuz tiba-tiba ditutup sepenuhnya. Laluan sempit di antara Iran dan Oman ini bukan sekadar laluan biasa, tetapi merupakan nadi utama penghantaran minyak dunia. Setiap hari, hampir 20% bekalan minyak global melalui selat ini. Dan tanpa laluan ini, kapal-kapal tangki minyak tidak dapat bergerak keluar dari Teluk Parsi. Dalam masa beberapa jam sahaja, harga minyak dunia boleh melonjak dengan mendadak, menyebabkan kos pengangkutan, makanan dan tenaga meningkat secara drastik di seluruh dunia. Negara-negara yang bergantung kepada minyak import akan mula terasa tekanan, manakala pasaran global boleh menjadi tidak stabil. Kilang, industri dan ekonomi boleh mula terganggu hanya dalam beberapa hari. Lebih membimbangkan, ketegangan ketenteraan di kawasan ini boleh mencetuskan konflik yang lebih besar melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Sebab itulah, Selat Hormuz dianggap sebagai salah satu titik paling kritikal di dunia. Kerana jika ia ditutup, kesannya bukan sahaja dirasai di Timur Tengah, tetapi di seluruh planet ini. Jangan lupa like, komen dan share.